terima fans dia macam ni. Dia memang sporting gila lah. Dia memang layan je, layan macam adik dengan kakak. Mudahlah orang kata nak klik dengan dia. So jangan risau. I menang je, so maknanya I adalah power dan ni yang merosak game I sebenarnya. Tak laki, saya sering laki lah. Hello. Kena ingat lah next. Bye. Sebenarnya tempat ni, diorang memang khas bina specifically untuk orang-orang tengok lah. Misalnya Hong Kong dulu tahun 60-70-an lah, tak silap. Experience kan dia nak kita rasa macam nak dekatkan diri kita dengan cita-cita kita kan. Kita tengok macam mana orang yang guide kita tu cakap di sini macam mana. So macam kita ambil, kita macam cuba belajar. Kita nampaklah bayangan dia macam mana. Sebab sebelum ni kalau macam kat dalam negara memang tak ada tu kan. Kita just pergi dengan kawan-kawan, have fun dan oh sini tengok cantik ni boleh ni semua. Tapi bila dengan dekat luar negara dia tak tahu apa-apa kan. So macam orang bawa kita, so kita nampak tempat kalau macam kat sini, kat ni menarik. Apa yang boleh buatkan orang tertarik dengan tempat ni macam ni. So dapat bayangan begitu. Ride dekat Hong Kong Ocean Park. So kalau guys nak try yang ni wajib try, okay? First time I naik benda ni, I rasa I naik benda ni like 5-6 years ago. Memang I naik, ni dah first time ni. Dia yang berdiri aja apa bila lagi kan nak try. Let's go je. Maafkan aku ya Allah. Yes, bismillah and cakap dengan Arya dengan Ara sayang diorang, okay? Tapi bila dah naik, kita boleh release tension kita. Mula I jerit kan macam perempuan cerita dengan kena rasul kan. Buka mata, I tengok view lawa like. Tapi yang geraknya yang best dia, best lah. So kita jadi agency, kita pakai komisi orang. Kita jadi komisi orang. Okay guys, you should try this. Memang best. Okay, you need more practice too. Okay, so tak apa, boleh try lagi. Jom. Waiting for our lunch dan I bawa Tira makan dekat tempat yang view dia boleh tengok penguin. So far I think kita
berjaya membantu dia sedikit sebanyak lah. I mean like just to break the ice. So kalau dia nak jadi travel agency, dia kena pandai cakap. So kalau dia malu pun orang tak confident dengan dia kan. Tapi last tengok dia dah start comfortable bila cakap depan kamera pun kita still nampak dah awkward lah. Tapi dia dah boleh bercakap depan kamera. Then actually I thought it was a VR macam guys duduk kat satu tempat static yang tak bergerak. Lepas tu pakai VR macam tu je. I tak tahu lah macam betul-betul roller coaster macam ni kan. Tak faham boleh? No hal. Boleh. Sebenarnya I nervous. I naik roller coaster macam ni tahun lepas tak kena cakap dia cakap nak kita diam dah. Tapi I cakap ni tak apa kita boleh buat. Sebab aku orang akan sini takkanlah I nak suruh episode. So I akan dia macam tak nak kat kau. Along the ride okey lah. Kalau dia sebenarnya lebih okey sebab kita pakai VR dia tu tak nampak. Benar sebenarnya bila dia pakai VR tu dia nampak benda tu lagi real lah. Lagi real. Even tu dia macam like animation tapi lagi real. Something different. Takkanlah you macam tiba masuk laut lah. Tiba you keluar berapi-api lah semua. So I rasa macam like really fun. Oh you dekat laut ke? You like kat mana? Tak lain, you kat mana? I dekat jungle je. So tak kan dekat jungle aku siap masuk laut semua. Dia sama letak sekarang. Tapi I 90% of the time buka mata.